Kau katalah dapat free, hitam ke merah ni yang kau pilih? Ni aku overview yang warna hitam. Ini pula yang warna merah. Gaya-gaya bau-bau Iron Man tu. Wurkos HD03 adalah lampu terbaru yang aku dapat daripada Wurkos. Dia minta aku review secara ringkas. Okay, let's go. Benda yang aku suka pasal lampu ni, di sebelah kiri lampu boleh pilih kita nak spotlight ke kita nak floodlight. Apa benda spotlight, floodlight? Ni dia. Tanpa lampu, ini floodlight. Dia terang, dia besar, dia buka. Ini spotlight. Nampak kan tengah-tengah tu dia spot je cahaya dia. Tak cukup dengan tu, geng. Dia ada cahaya tambahan. Bila mati, klik 2 kali, dia akan keluar warna biru macam ni. Dan kita tekan. Okey, aku tak kerti sebut. Ni biru, ni aku kenal, ni aku tak kenal. Ni hijau, ni apa ni, kuning, ni merah. Dia bertukar-tukar. Daripada cahaya yang kita pilih, kita klik 2 kali dan dia akan mula blinking. Yang best pasal lampu ni sebab saiz dia kecil dan sangat convenient lah kalau kita nak bawa ke hulu hilir. Cas Type-C di atas kepala. Waterproof lah, IPX6. Apa kau nak takut bang? Nak tahu cahaya dia tahan berapa lama? Okay, kita pergi satu persatu tau. Spotlight level 1, Spotlight level 2, Spotlight level 3, Spotlight level 4. Ini paling terang, paling jauh. Floodlight level 1, Floodlight level 2, Floodlight level 3, Floodlight level 4. Ini yang paling cerah untuk floodlight. Features yang menarik pada ni, geng, dia punya clip besar. Nak sangkut kat beg ke, nak sangkut kat baju ke, nak sangkut kat seluar ke, yakin. Dan yang tak tahan pada belakang dia ni magnetik. Senang untuk kita lekatkan pada permukaan besi. Korang rasa macam mana? Letakkan dekat komen.